Okey, saya patah kepada isu dulu seperti mana kita akan pergi pada isu. Yang kedua, apakah persediaan penyelaras ataupun pensyarah khusus. Kemudian kita cuba dalam kandungan ini ada pengemas scanan performa. Saya patah kepada isu, jadi kemungkinan tiada face to face, kemungkinan boleh berlaku anti Disember. Jadi kalau anti Disember tu maksudnya yang coming Jun ni kemungkinan tak ada juga. Okey. Kemudian kita ada kuliah sekarang ni kita dah lima minggu kita dah mulakan, tetapi yang pastinya tinggal 9 minggu lagi. 9 minggu ni lah kita akan cuba tengok. Kemudian pelajar tidak ada diopsi. Kemungkinan pelajar tiada capaian di internet, kemungkinan nanti kita akan tengok apa maksud tiada capaian di internet. Tidak pasti bagaimana hendak menjalankan PDP. Apa perubahan yang boleh dibuat, apa proses yang perlu diikuti dan adakah pengajar bersedia dan adakah pelajar bersedia. Bermaksudnya isu-isu ni every courses kena ambil tahu. Kita bukan kata kita shift kepada online, tetapi kita tidak melihat kemampuan ability untuk student, ability untuk internet. Jadi semua kita kena lihat. Jadi apakah persediaan penyelaras khusus? Okey, maksudnya performa ni kenapa ditulis kat sini penyelaras khusus, sebab yang akan update, yang akan kemas kini, yang akan ubah suai adalah penyelaras khusus. Kalaulah ada 2-3 pensyarah berkongsi, tetapi yang akan update adalah penyelaras khusus. Jadi apakah persediaan dia? Yang pertama sekali kita perlu maklumat pelajar. Maklumat pelajar dekat sini bermaksudnya mungkin fakulti ataupun khusus itu sendiri membuat survey bagaimana keadaan pelajar. Maksudnya pelajar preferred yang mana satu, adakah asynchronous ataupun synchronous ataupun yang macam mana. Maksudnya maklumat pelajar ni perlu kita ambil tahu sebelum kita merancang untuk mengubah suai ataupun mengemaskinikan performa. Jadi antara maklumat pelajar yang perlu kita dapat adalah kebolehcapaian internet, sama ada internet dia laju ataupun tidak, sama ada dia menggunakan mobile data ataupun tidak. Lepas tu preference pelajar berkaitan dengan kelajuan internet. Sekiranya pelajar dia ada internet tapi digunakan mobile data, maksudnya kemungkinan juga ada masalah untuk kita mengadakan online learning. Contohnya kita meeting secara online gunakan Hangout ke, ataupun kita menggunakan Zoom ke, kita menggunakan Webex ke. Maksudnya yang itu memang kena tanya pelajar apakah dia prefer. Melalui kajian yang saya buat baru-baru ni, bila saya tanya pelajar, dia adalah computer science, adalah fakulti komputer. Apabila saya tanya dia apakah dia preferred untuk kita mengadakan PDP, dia lebih preferred pre-record. Bermaksudnya dia antara masalah dinyatakan adalah tentang capaian internet. Bermaksudnya pelajar-pelajar kemungkinan dia ada limitation segi mobile data dia. Bermaksudnya kena dekat situ kena tanya pelajar sama ada dia boleh melaksanakan secara online ataupun offline. Maksudnya yang itu pensyarah kena tanya sendiri kepada pelajar di bawah kursus masing-masing. Kemungkinan fakulti ada buat juga survey, tetapi fakulti yang akan buat tu secara umum, tetapi untuk spesifik kita kena buat sendirilah. Kita juga kena mengambil tahu tentang kebelbagaian pelajar. Kalau kita dalam kelas, kita boleh tengok mana-mana pelajar yang tidak dapat, itu dia akan bertanya whatever, tapi bila kita mengadakan secara offline ataupun secara online, ini adalah antara masalah yang kita mungkin hadapi. Kita pre-record, buat pre-recording tapi kita mungkin hantar, tetapi lepas tu pelajar dikata dibaca tapi bila kita test dia tak dapat. Jadi kebelbagaian pelajar ni kita kena ambil notes. Maksudnya pelajar yang kemungkinan dia perlu bermaksudnya bila kita buat pre-recording untuk kita punya teaching, bermaksudnya kemungkinan hanya untuk 1 jam, kemungkinan dia hanya 7 ke 10 minit sahaja.
Jadi selepas itu kena stop, kemudian kita baru bagi lagi satu lagi recording, lepas tu stop. Jadi kalau kita ambil kemungkinan dalam 3 jam cuma ada dalam 30 minit sahaja untuk recording. Kalau lebih-lebih sangat tu nanti kan dia akan burden untuk dia punya minda dia. Jadi tapi diselang di masa sebelum pelajar ni kita boleh macam satu pre-recording kemudian kita diikuti aktiviti. Itu akan membantu. Maksudnya between tu kita akan ada aktiviti kemudian baru kita buat lagi satu. Okey. Apa perubahan dalam perancangan HDP? Okey, apa yang boleh kita ubah? Adakah kesemua? Adakah hanya constructive alignment sahaja ataupun CA ataupun CLT. Di antara dekat sini maka bukanlah semua performa tu kita kena ubah, kita back to the mesyuarat JKP apa yang boleh diubah. Ini based on apa yang diberikan oleh BPAQ. Satu, hanya kaedah pengajaran dan pentaksiran, kemahiran yang boleh dipindahkan, kandungan khusus, pengagihan jam pembelajaran pelajar tetapi CL weightage mesti dikekalkan. Saya ulang lagi, pengagihan jam pembelajaran pelajar boleh diagihkan tetapi dia mesti mengikut peratusan yang telah kita tetapkan di awal. Bermaksudnya perubahan tetapi tidak menyebabkan CL weightage berubah. Keperluan khas ataupun sumber untuk menyampaikan khusus, rujukan dan maklumat tambahan. Jadi yang kita akan fokus for today adalah di antaranya adalah kaedah pengajaran pentaksiran sedikit, kemudian kandungan khusus mungkin ada sedikit tetapi fokus yang utama adalah pengagihan jam pembelajaran pelajar CLT tetapi CL weightage mesti dikekalkan. Sebelum apa-apa pun perubahan kita nak buat kepada performa terutama CLT ini, seperti mana kita tahu tadi, CLO peratus kekal, tidak akan berubah. Jadi bila kita pergi kepada constructive alignment termasuk assessment, kekal CLT dia, tetapinya kemungkinan jenis ataupun kaedah penaksiran akan berubah. Teaching and learning activity juga daripada kita decided before dah gunakan face to face, nanti bila post COVID ataupun selepas Jun ini kemungkinan teaching and learning kita akan berubah dari segi aktiviti dia. Learning outcome kekal. Kalau kita ada 4 CLO, judgment ni 4, kalau kita ada peratusan dia juga kekal. Yang akan kita ubah ataupun ubah suai sedikit adalah teaching and activity dan juga kaedah penilaian ataupun pentaksiran sahaja. Jadi ini adalah contoh yang diberikan berdasarkan daripada salah satu kursus di universiti kita iaitu Animus Psychology. Perhatikan dekat sini kita ada 4 CLO. Bermaksudnya setiap CLO tu, CLO 1 ada 55% weightage dia, CLO 2 ada 25% CLO dia, dan yang ketiga 10%, yang keempat 10%. Dan perhatikan CLT dia, okey, saya link dulu kepada CLT yang 55% CLO ini bermaksudnya dia perlu 66 CLT. Okey, 66 daripada 120. Okey, kemudian untuk 25% maksudnya perlu 30 jam kredit. 10, 12 dan 12. Seperti mana formula kita bagi dulu, maksudnya 120, kalau 10% adalah 12, kalau 5% adalah 6, kalau 20% adalah 24, kalau 40% itu adalah 48. Jadi 10% dia akan mengambil 12 jam. Jadi ini adalah taburan assessment kita, bermaksudnya final exam dia 30 dan quiz dia 10. Dan untuk CLO 2, 25%, presentation dia 10 dan sini 10. Bermaksudnya yang ini kita tak boleh ubah. Okey, CLT tak boleh nak ubah, peratus assessment memang tak boleh nak ubah. Cuma yang boleh diubah adalah ubah suai, bukan diubah secara totally Yang boleh diubah suai adalah teaching and learning activity dan juga bahagian assessment.
Maksudnya maksudnya kalau boleh kita kekalkan jenis assessment yang kita dah kena pasti. Contoh dekat sini assignment detail, kat sini quiz, lab documentation, presentation, pressure of skill. Maksudnya kalaulah kesemua ini iaitu bahagian assessment ni boleh dikekalkan tapi dia diubah suai menggunakan online sahaja, maksudnya dikekal. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, quiz boleh tak kita jalankan secara online? Boleh. Test juga boleh menggunakan MyGuru. Kalau kita nak gunakan MyGuru dia punya platformnya, bermaksudnya quiz, test boleh guna sebab kita dah ada satu bahagian online assessment. Kemudian lab documentation, yang ini ada practical activity. Kalau boleh divideokan, maksudnya boleh divideokan, maksudnya boleh dinilai, maksudnya boleh. Presentation boleh tak dilaksanakan menggunakan secara online? Boleh, menggunakan handout ke, menggunakan webex ataupun dia record lepas tu dipass kat kita, bermaksudnya presentation. Tapi kalau ada viva tak bolehlah dia kena online secara online. Reflection skill ni kalau boleh dilaksanakan secara maksudnya dia bagi report ke whatever, maksudnya boleh dilaksanakan, maksudnya teruskan. Tetapi dekat sini cuma mungkin ada satu persoalan iaitu peperiksaan akhir. Tetapi peperiksaan akhir dikekal, kalau kita kata 30%, dikekal 30%, cuma kaedah penilaian dia kemungkinan berubah sedikit, sama ada kita nak bagi dia special task ataupun kita nak buat take home exam ataupun kita kata open book exam. Itu bergantung kepada macam saya kata tadi permulaan. Untuk kita design semua ini, kita perlukan maklumat daripada pelajar. Bermaksudnya accessibility pelajar. Apa pelajar preferred untuk belajar dan kita pun tahu apa maksudnya kita punya kursus ni, sama ada dia very technical ataupun dia very theoretical atau hanya sekadar maksudnya aktiviti dah mencukupi kita pre-record. Bermaksudnya itu adalah expert matter yang tahu. Cuma dekat sini kita hanya guide sahaja. Bermaksud kalau aktiviti itu boleh diteruskan menggunakan sama ada offline ataupun online, kita teruskan. Tetapi kalau dia tidak boleh, kita akan modify ataupun kita kemaskinikan. Seperti mana kita bagi tahu tadi, pemberat langsung jangan ubah. Okey, jangan ubah sesekali tentang CL. Kalau nak ubah juga, bermaksudnya perlu satu kebenaran, bermaksudnya perlu fakulti ataupun ketua jabatan membuat satu kertas kerja untuk dibentangkan dekat JKPA, kemudian diperakukan, barulah kita boleh ubah. Kalau memang nak ubah kita punya CLO tu, bukan CLO, kita punya peratus tu, kalau nak ubah juga memang tak boleh nak laksanakan, bermaksudnya itu perlu diperakukan. Sekiranya kursus itu memang majoriti dia adalah menilai tentang, saya patah balik, majoriti dia adalah menilai tentang practical skill dan dia perlukan mesin yang tertentu ataupun dia memerlukan memang kalau masa contohnya makmal, memang dia perlu berada dekat makmal. Kita melihat kalau memang dia tidak boleh dilaksanakan, ini adalah bermaksudnya perbincangan perlu dibincangkan dengan ketua jabatan, perlu dibincangkan dengan dekan. Sekiranya memang tidak boleh dilakukan, bermaksudnya mungkin subjek itu kita ada budi pecara untuk kita minta pelajar drop. Okey, maksudnya kalau memang dia perlukan satu perkakasan yang khas yang tidak dimiliki oleh pelajar di rumah mereka, bermaksudnya kalau dia tak belajarkan mesin yang diperuntukkan, maksudnya dia tak, orang kata kompeten dia langsung tak ada. Maksudnya itu orang kata menguji practical skill itu adalah major dia, maksudnya orang kata penilaian yang paling besar, bermaksudnya itu kena bincang dengan, saya taklah kata perlu budak drop, tapi dia perlu dibincangkan di peringkat jabatan dan juga peringkat fakulti untuk sama ada perlu diteruskan ataupun tidak. Okey, ini adalah student learning time. Maksudnya bila student learning time, kita masih lagi follow apa yang MQA bagi, maksudnya guideline yang diberikan. Kalau lecture dulu 1 jam, 1 hingga 2 jam, tapi dekat sini apabila kita menggunakan
seperti yang dia dicadangkan dicadangkan. Saya mohon sangat walaupun hanya dicadangkan, tapi kalau kita patut lagi baik. Kalau kita buat pre-recording, janganlah kita buat pre-record sampailah kepada setengah jam ataupun sampai 1 jam. Maksudnya itu akan membeban kepada pelajar. Walaupun kita contohnya kalau kita nak gunakan online sekalipun, boleh dibenarkan macam kalau student memang accessibility dia punya bandwidth internet dia bagus, kita rasa better kalau kita gunakan secara meeting ataupun gunakan handout ataupun webex ataupun Teams, Microsoft ataupun yang lain-lain. Tapi janganlah kita direct for 3 hours tu memang kita duduk dekat depan komputer, paksa pelajar duduk depan komputer is not, maksudnya itu akan kita memang kita rasa kita okey, tapi mungkin pelajar tu kita faham kalau dah setengah jam tu pun dalam kelas pun dia dah macam orang kata ngantuk-ngantuk dah. Jadi bila suasana pembelajaran tu di rumah, kemungkinan tak tahulah dia motivasi dia tinggi ataupun rendah, tapi itu mungkin boleh tanya pada pelajar lah. Tapi so far macam saya punya kajian saya bagi pada survey, memang pelajar prefer dengan recording lah. Tapi kalau nak record tu dia lebih kurang 10 minit ataupun 7 minit ke 10 minit untuk satu section lah. Kalau macam kita punya selalunya kalau dalam kelas kita mengajar 2 jam setengah, sepatutnya kita punya pre-recording tu kita cang kepada 3 kali lah Maksudnya 10 minit, 10 minit, 10 minit. Maksudnya equivalent lah 2 jam setengah. Lepas tu kita boleh plus dengan aktiviti. Okey, tutorial seperti sama juga. Kalau kita bermaksudnya tutorial kita bagi dia aktiviti, bermaksud aktiviti tu dalam 1 hour mencukupi makmal. Yang ini boleh baca lah bermaksudnya ini adalah guideline untuk kalau kita buat secara offline, bermaksudnya kalau kita bagi presentation, bermaksudnya kalau 30 minit presentation dia, kemungkinan dia 1 jam untuk di-prepare. Okey, masa kita ambil kira yang itu dalam kita membuat perubahan dalam CLT nanti. Macam mana kita nak ubah CLT? Dia tak kompleks saya harap seperti mana yang kita faham tadi, kalau kita ada CLO kita, CLO1 contoh CLO1. Yang ni CLO1 contoh saya bagi, maksudnya dia ada week 6. Yang ni CLO1 maksudnya saya cerita yang ini sebagai topik 1 lah maksudnya topik 1, topik 2, topik 3 dan topik 4. Maksudnya keempat-empat topik ni, okey, ini adalah CLT dia. Untuk kita punya konvensional sebelum ini yang kita design, maksudnya ini adalah dia punya lecture dia, ini adalah practical skill dia, dan ini adalah guided learning, ada 2, kemudian kita ada independent learning dan kita ada CLT. Jadi bila kita pindahkan dia kepada offline ataupun online, jadi benda yang sama juga kita pindah. Okey, bermaksudnya cuma kita tak akan ada dalam ruangan lecture, kita tak akan ada dalam ruangan tutorial praktikal. Sebab itu adalah guided learning. Tapi others kemungkinan boleh berlaku. Okey, dekat sini others bermaksudnya kita bersemuka. Contohnya kita meeting secara online, itu adalah bersemuka. Contoh dekat sini pada week 7 pensyarah ni dia kata dia nak meeting secara bersemuka. Maksudnya dia kata 2 hours. Dipindahkan daripada kat sini 2 jam praktikal dia dipindahkan secara online. Okey, yang lain-lain tu 2 jam, 9 jam dan 13. Okey, sorry saya bergerak ke atas dah Maksudnya dekat sini ada 1, 2, 3, 4, maksudnya lecture dengan praktikal 4 jam dipindahkan kepada guided learning 4 jam. Kemudian kita ada student learning, independent learning, kita ada 5 jam, dikekal 5 jam, jadi saya ubah. Okey, perpindahan pada minggu yang ke-6 bermaksudnya 9 jam dekat konvensional, tapi bila kita pindahkan secara online ataupun ni masih lagi sama 9 jam. Cuma kita shift nanti kepada student learning
guided learning. Maksudnya guided learning ni seperti mana kita ni masukkan adalah pre-recording ke ataupun aktiviti ke yang kita forum ke whatever yang tidak bersemuka. Kita macam contohnya kita bincangkan sesuatu, kemudian kita minta dia buat reflection ke ataupun buat kesimpulan, maksudnya kita guided dia tetapi kita bukan non face to face. Okey, yang ini adalah CLT maksudnya sama, dia punya kendiri dia ataupun pelajaran kendiri. Untuk yang ketujuh, minggu yang ketujuh dekat sini contoh diberikan praktikal 2 tetapi praktikal ni dipindahkan kepada others macam saya termasukkan tadi, bermaksudnya dia ada meeting online secara meeting online ya. Lepas tu guided learning tetap 2, dekat sini 9. Okey. Dia ubah ya daripada 7 menjadi 9, jadi total CLT dia 13. Jadi kenapa dia ada 9 dekat sini, bermaksudnya kita kena ingat ya CLO tadi kita ada berapa jam, jadi kemungkinan dia ambil daripada tajuk lain. Okey, kemungkinan tajuk ni terlampau berat jadi dia tambah CLT untuk independent learning, tapi kemungkinan pada tajuk lain dia kurangkan sedikit. Maksudnya dia ada pengubahsuaian. Jadi untuk yang ke minggu yang ke-8, 9, kat sini 2, 5, dekat sini diletak 4, bahasanya 5 daripada 4 dia jadi 5, kemudian kekal independent learning 5 dan CLT dia 10. Okey, minggu ke-9 hingga ke-10 dia jadi 9 kekal, cuma dia ubah suai sedikit di antara guided learning dan independent learning. Untuk yang seterusnya lebih kurang sama sahaja, cuma tadi saya ada buat dekat Excel tapi disebabkan komputer saya ni ada lacking sedikit tadi, jadi saya tak tunjukkan. Bermaksudnya pengubahsuaian kalau kita boleh gambarkan kita punya performa kita tu bahagian CLT, bermaksudnya hanya CLT kita dekat konvensional tu kita pindahkan kepada non face to face. Kalau ada yang kita ada masa kita kekal face to face, maksudnya dia akan masuk kepada others. Okey, bahagian assessment, okey, test, praktikal ni sama sahaja. Cuma final exam dekat sini ditukar kepada special project. Okey, bermaksudnya dekat sini kalau kita perhatikan test dia, daripada dia ada 1 jam, sepatutnya 1 jam face to face, dekat sini dia tukar menjadi non face to face, maksudnya dia buat secara online, maksudnya tidak bersemuka. Yang lain-lain tu sama, tapi walaupun diubah tapinya yang CLT kalau boleh diubah CLT dia, tapi jangan ubah bahagian percentage dan juga bahagian CLO tu lah ya, maksudnya yang ini mesti kekal. Okey, percentage dia mesti kekal, tetapi dekat sini boleh diubah suai sedikit, tetapi masih lagi dia akan mengambil portion dia 25% daripada 100%. Okey, maksudnya kita perlu lihat kepada CLT tadi. Okey, untuk final exam dekat sini daripada final exam sepatutnya ada 30%, kekal 30%. Cuma face to face kat sini dia daripada 2 jam akan maksudnya kita akan letak kosong, maksudnya dia akan bagi special project. Apa beza dia special project ni dengan yang di atas ni kita ada task-task yang diberikan. Maksudnya special project ni bermaksudnya ataupun tugasan khas ni dia tak akan maksudnya kita tak akan release rubrik kita akan release kita punya skema jawapan, bermaksudnya dia hantar, itulah markah dia akan dapat. Itu perbezaan selalunya kalau kita buat for example tugasan, kadang-kadang kita akan bagi dia guideline untuk mencapai markah yang terbaik, right? Tapi dalam special task ataupun projek ni yang untuk final assessment ni dia tak dibenarkan release rubrik ke whatever, cuma arahan sahaja akan diberikan.